Assalamualaikum. Bahasa Sia je pelek. Kalau kaki kita jadi buruk, jadi di mata keteh tu. Nak ambil kita ambil esmaya. Tu. Di tapak kaki. Di tapak kaki. Di tapak kaki sajalah. Nah. Boleh ke tak? Kita duduk tayak tak boleh. Tu. Kita semaya duduk selalu boleh ke tak? Gini, kita nak pindah semaya ni setelah kita tak boleh nak buat hal tu. Kita ada buruk di kaki kita. Dekat mata keteh, mata kaki, buku lali tu. Lepas tu kita nak ambil esmaya. Kita ambil esmaya. Kita buruk situ. Skoda kita. Kita apa ni? Skoda kita cucur peruh gitu ya. Tahu pun tercucur tempat lain. Kita hele air itulah. Supaya kata kaki kita sakit sini. Kita cucur sini. Kita cucur ceruk sini. Kita ambil air ni ceruk. Mari. Sapu, kena bobo, basah gitu ya Pak Buruk. Tak apa dah. Tak apa dah. Lepas tu kita nak baca tahayat. Nak duduk tahayat tak boleh. Lepas tu ikut kita nak boleh pasal mana. Kita sedap pasal mana kita duduk gitu. Kita nak tubik dia cokeng gitu tak ada apa. At-tahiyyah. At-tahiyyah. Kaki duduk cokeng hak sakit dulu itu. Lening lipat tak ada apa. Ikut kita pasal mana pun. Tu. Tapi nak semaya le duduk selalu. Kalau boleh diri tak boleh. Tak boleh duduk. Tak boleh diri. Hanya kita sakit saja. Nak lipat tak boleh. Tak usah lipat. Tak usah lipat. Tu nak ayat. Tak usah lipat. Duduk back kita boleh duduk. Kaki kita ni nak lipat tak boleh. Sakit di buku lali ni. Lipat. Kita hodok kot tu. Hak ni dia lipat gitu. Lutut kita hodok. Tu. Hodok. Ataupun tak ada hodok duduk gitu. Sebelah ni duduk gitu. Hal ni berubah. Hal ni berubah. Baca tahiyat. At-tahiyyat. Ikut duduk pasal mana kita boleh. Ni kita uzur. No ayat kata. Kita uzur. Tapi dah kita boleh diri. Kena duduk diri. Hak sini. Kita tak boleh nak buat geno. Kita duduk sekodah. Kita boleh duduk. Kalau kita duduk hola. Boleh duduk. Kita hola. Kau boleh diri sebelah. Hola ni lipat. Diri sebelah lipat. Ni ikut tengok keadaan. Kalau tak boleh belakang weh. Duduk ledik. Kalau duduk nyetok tak boleh nak. Tak boleh nak sakit. Nyuk. Duduk tak kisi. Duduk tak kisi. Semaya. Semaya boleh diri. Hak boleh diri kita buat berdiri. Boh nak turun tanah tak boleh. Sekadar tak kisi. Duduk tak kisi tu. Isyarat saja kita sujud. Lepas tu baca tahayat. Tak tangan tak kepala lutut kita tu lah. Kaki kita duduk bawah gitulah. Nak lipat tak boleh. Kalau kita duduk nak lipat tak boleh. Tapi duduk tak kisi boleh. Duduk tak kisi. Tu. Jadi kita kena usaha dulu seboleh-boleh dulu. Barulah kita tu tak boleh nak buat apa dah. Barulah pindah pergi kepada tempat kita duduk sedap. Duduk sedap. Boleh pasal ni duduk sedap. Duduk pasal ni. Tu ikut kita nak pasal mana kita masuk sedap. Duduk pasal tu. Kalau tara ni boleh. Tapi kita nak duduk pasal tu. Tak boleh. Kita nak pindah tu setelah kita tak boleh nak buat dah. Tak boleh nak buat dah pasal tu. Barulah kita pindah hidup mengikut kita sedap. Tu cara semaya nak ayat kata.